Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Badari Aini binti Matan, nombor matrik D2022 11025663. Untuk tugasan individu bagi kursus DTN 3063, pentadbiran sistem, saya akan membentangkan topik berkaitan dengan etika pentadbir sistem dan juga kod etika SCM. Topik ini sangat penting kerana pentadbir sistem merupakan individu yang mempunyai peranan besar dalam mengurus sistem komputer dan juga data sesebuah organisasi. Secara umumnya, pentadbir sistem bertanggungjawab dalam memastikan sistem komputer dan rangkaian sesebuah organisasi berfungsi dengan baik. Oleh kerana mereka mempunyai akses yang tinggi kepada sistem dan data, setiap tindakan yang dilakukan perlu berlandaskan etika. Tanpa etika yang betul, tindakan seorang pentadbir sistem boleh memberi kesan negatif bukan sahaja kepada sistem, malah kepada reputasi dan operasi keseluruhan organisasi. Pentadbir sistem ialah individu yang mengurus sistem operasi rangkaian dan infrastruktur teknologi maklumat. Mereka bertanggungjawab dalam memastikan sistem sentiasa tersedia, selamat dan stabil. Selain itu, pentadbir sistem mempunyai akses tahap tinggi yang membolehkan mereka mengubah konfigurasi sistem dan mengakses data penting. Oleh sebab itu, kepercayaan dan etika amat diperlukan dalam menjalankan tugas ini. Etika amat penting bagi seorang pentadbir sistem kerana mereka berurusan dengan data sensitif seperti maklumat peribadi pengguna, data kewangan dan data organisasi. Sekiranya etika tidak dipatuhi, terdapat risiko penyalahgunaan akses seperti kebocoran data atau manipulasi maklumat. Hal ini akan membolehkan kehilangan kepercayaan pengguna dan juga dapat menjejaskan keselamatan sistem secara keseluruhan. Etika profesion merujuk kepada prinsip moral dan pedoman tingkah laku yang menjadi panduan kepada seseorang profesional. Dalam konteks pentadbir sistem, etika profesion memastikan setiap tugas dilaksanakan secara bertanggungjawab dan berintegriti. Sikap profesional seperti berdisiplin, menghormati privasi pengguna dan juga mematuhi peraturan organisasi amat penting dalam mengekalkan kredibiliti dalam profesion ini. Etika pentadbir sistem menekankan tanggungjawab dalam setiap tindakan yang diambil. Pentadbir sistem perlu bersikap neutral dan tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Mereka juga perlu memastikan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepentingan organisasi dan bukannya kepentingan peribadi demi mengekalkan profesionalisme dalam pekerjaan. Kerahsiaan atau sulit merupakan salah satu prinsip utama dalam etika sistem administrator ataupun pentadbir sistem. Mereka perlu memastikan data pengguna dan organisasi sentiasa dilindungi. Akses kepada data hanya dibenarkan bagi tujuan kerja yang sah dan tidak boleh disalahgunakan. Pelanggaran terhadap prinsip kerahsiaan atau sulit ini boleh membawa kepada kesan undang-undang yang dapat menjejaskan kepercayaan pengguna. Integriti bermaksud kejujuran dan ketelusan dalam menjalankan tugas. Seorang pentadbir sistem perlu memastikan data tidak dimanipulasi dan setiap perubahan sistem direkodkan dengan betul. Dengan integriti yang tinggi, keselamatan dan kestabilan sistem dapat dikekalkan serta kepercayaan organisasi juga dapat dipelihara. Accountability pula merujuk kepada tanggungjawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem. Pentadbir sistem perlu memastikan semua aktiviti direkodkan melalui audit dan log sistem. Langkah ini penting bagi memudahkan pemantauan, pengesanan kesilapan dan juga dapat meningkatkan tahap keselamatan sistem. Penyalahgunaan akses seperti akses tanpa kebenaran boleh menyebabkan kerosakan sistem dan juga kebocoran data. Oleh itu, pentadbir sistem perlu sentiasa peka terhadap ancaman keselamatan yang tinggi. Selain melindungi sistem, mereka juga bertanggungjawab dalam melaporkan sebarang kelemahan keselamatan agar tindakan pembaikan dapat dilakukan dengan segera. Association for Computing Machinery atau ACM ialah sebuah organisasi profesional dalam bidang teknologi maklumat. Kod etika ACM menyediakan panduan etika yang boleh dijadikan rujukan oleh pentadbir sistem dan profesional IT di seluruh dunia.
Tujuan kod etika ACM adalah untuk memastikan setiap profesional IT bertindak secara beretika dan bertanggungjawab. Prinsip seperti menjaga kesejahteraan manusia, bersikap jujur dan mematuhi undang-undang amat penting dalam memastikan teknologi digunakan secara positif tanpa disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Dalam amalan sebenar, kod etika ACM membantu pentadbir sistem dalam menjaga keselamatan data dan memastikan penggunaan perisian yang sah. Ia juga dapat membimbing mereka dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan profesionalisme dalam persekitaran kerja yang lebih baik. Kesimpulannya, etika merupakan asas penting dalam profesion pentadbir sistem. Dengan mematuhi prinsip etika dan juga kod etika ACM, keselamatan sistem dapat dijaga, kepercayaan pengguna juga dapat dikekalkan dan organisasi dapat beroperasi dengan lebih berkesan dan lebih baik. Sekian, terima kasih.